Halo guys, masak kita petang nih guys. Mari kita memasak buah labu kuning. Campur dengan daun sabung. Daun sabung guys. Saya masak labu kuning nih cuma pakai bawang putih dan ikan bilis sahaja. Hari ini Akik Mayang 3 pagi, anak dara saya pula 3 malam. Jadi saya masak untuk makan malam. Masak simple saja guys. Masukkan lupa masukkan apa namanya, buah petai, buah labu merah, labu kuning, labu kuning, buah petai, semuanya ya, semua sama. Kita tak boleh masak pedas guys, nanti bising Akik Mayang. Pedas. Tambah air sedikit, nanti kita ada kuah. Lepas tu kita masak udang, sos butter. Kita tak buat buttermilk sebab tak ada susu. Saya tak ada susu cair, mesti saya buat sos butter. Ni kesukaan anak-anak. Anak-anak suka sangat makan udang guys. Walaupun dia orang allergic makan udang, tapi dia orang suka makan udang. Tak boleh selalu sebab kita ada kolesterol tinggi. Tak boleh selalu makan udang. Udang pun aduhai, mahal sangat sekarang guys. Kita cairkan butter terlebih dahulu. Saya tambahkan sedikit minyak ni sebab saya tak nak pakai butter yang banyak sangat. Sedikit. Kita masukkan udang, kita goreng udang dulu, goreng rangup pakai butter. Kita tak boleh masukkan dia habis, kita masukkan sikit-sikit lah. Kita goreng udang ni sampai dia matang, sampai dia masak lah. Panasnya telur saya guys. Saya tutup kipas sebab nanti api ni malap pula. Oke, kita angkatkan dulu udangnya.
masak. Sedapnya bau, wangi bau dia guys. Sedapnya guys. Oke, buah labu merah kita sudah pun lembut. Kita masukkan. Guys, kami di Sarawak sini makan daun pokok guys. Nah, inilah nama dia, daun pokok. Kalau kamu orang nggak tahu, ini memang daun pokok. Betul. Kalau kamu orang tanya, orang Sarawak makan pokok ke, makan daun pokok ke? Betul. Kita makan daun. Nah, ini ada pokok dia, lepas itu ada daun dia, ada buah juga. Kita makan. Nama daun pokok nih adalah daun sabung. Rasa dia sedap guys. Rasa dia sedap. Dia ada lemak-lemak tau, lemak-lemak gitu. Daun pokok nih, daun sabung nih, dia menyedapkan rasa masakan kita. Dia biasanya dicampur lah, masak campur-campur dengan masakan lain, campur-campur dengan sayur-sayur lain pun boleh. Gitu. Sedapnya bau. Kan ya. Tinggal Kita bakar atau enggak? potong. Oh, bakar. Oke, masukkan garam sedikit. Secukup rasa garam guys. Jangan masin pula nanti. Ajinomoto pun secukup rasa, ikut rasa kita lah. Ada yang tak banyak, ada yang tak suka banyak. Oke. Tak secukup rasa. Betul. Masuk ya rambut minit ke. Oke, kita tunggu dia masak gitu. Nah, ini pedak kitanya. Tengok. Inilah dia daun pokok. Daun pokok sabung. Mencuri. Tengok, merah-merah udangnya. Gitu. Nampak tak tuh guys? Tuh. Nampak tuh? Nih. Nih, nampak nih. Mana dia? Tak dapat tunjuk. Abaikanlah yang berselerak dekat situ. Dapur saya yang berselerak tu abaikan. Jangan tengok. Jangan tengok tau. Ada datang hari ini yang sangat-sangat lazy, malas. Ada datang hari dia kita malas guys. Berselerak dapur ini mayang. Padahal goreng sedikit, sedap ya. Panasnya. Dah hilangkan gaya Korea ini mayang hari ini sebab kita memasak di dapur kan guys.
Hilang terus gaya Korea, ala-ala Korea cuy. Rambut yang ala-ala Korea, makeup yang ala-ala Korea. Kali ini Inek Mayau tukang masak. Dah, angkat. Angkat. Keluarkan api. Keluarkan api, angkat. Salahnya itu. Minyak. Tarik. Minyak ada. Minyak ini boleh. Itu bisa ngetos ya, Pak. Hati-hati ya, satu ekor tuh mahal tuh, jangan jatuh. Jangan jatuh. Mahal. Omongan adalah doa orang. Kau jangan jatuh. Omongan adalah doa orang. Lalu cepat lah. Alah, dah. Tepi. Panasnya. Rasa dikit tahu nih, kita masak ke dalam. Daun pokok nih guys, dan sabung nih dia memang lambat sikit masak sebab dia ada lihat-lihat YouTube. Okey. Perlahankan api. Seterusnya kita masukkan bawang merah, bawang putih dengan cili. Ini. Nampak? Nampak tak? Nampak tak? Gitu. Kita masukkan semua sekali. Tak ada bunyinya. Kenapa tak ada bunyi ni? Bisa bunyi. Kalau minyak campur dengan air, memanglah berbunyi. Oi anak oi, kenapa lah kau ni? Bunyinya. Dah, sayur kita dah pun masak. Lemak-lemak manis kita. Kita tutupkan api dia. Sayur dah masak. Kenapa api mau bilangnya angus ke bah? Di ngadu api kan. Dah. Belum. Masakkan goreng tu, apa tu? Gorengkan bawang dia tu sampai garing gitu. Sampai garing. Belum garing tu, belum. Dah garing. Belum. Dah garing. Ana ngira wes lalu biarkan dia garing sekejap. Biarkan dia seketika. Nak ya tu. Terus. Nak. Nampak pengangat-angat dunia tu deh. Okey, ini bawang merah, bawang putih dan cili yang kita goreng pakai butter tadi. Butter yang telah kita udang yang sudah kita goreng tadi kita angkat. Lepas tu lebihan butter tu kita pakailah goreng bawang. Goreng sampai naik wangi. Wangi guys, bau butter ni aduh hai, betul-betul wangi. Patutlah budak-budak suka. Ni anak-anak kesukaan anak-anak ni. Anak nama butter. Dah hilang dah butter. Anak nama butter. Cukup dah banyak. Lepas tu kita masukkan tomato. Kita masukkan tomat. Tomat. Okey. Gaulkan lagi. Gaulkan lagi gitu. Kita boleh masukkan udang. Masukkan udang. Kain. Tak payah. Angkat je macam ni. Gitu. Lemak, senyap lemak. Okey, udangnya dah kita masukkan. Pakailah gaul pakai sudu. Macam mak selalu buat.
Butternya sikitnya. Tak lah, jari dia kacau. Butter sikitnya. Cukup, butter tu cukup. Jangan lebih-lebih. Dia ada lemak. Tak ada, jaga kesihatan. Itu penting. Butter sikit. Makan sedap, sihat tu kena jaga nak. Oi. Dah sini sos tu nak mak nak masukkan sosnya. Bawa sini sos. Pegang ni je. Tak ada. Mak yang masukkan. Angkat sendok, angkat sendok. Panas. Angkat sendok. Panas. Masukkan sos. Nah, masukkan sosnya. Dia. Aku makan telefon tu. Tahu takaran spesial guys. Sudah. Dah. Jatuh lah. Masukkan kicap manis. Masukkan kicap manis. Nah, butter kecap lagi dimasukin. Dah, jangan banyak. Okey, kita gaul lagi. Salah sikit api tu. Api dia keselot tadi. Pasal sikit je. Yang ni kita buatkan api dia. Okey. Gaul lah berseni sikit. Nampak cantik, nampak mengiurkan. Tu lindung jari tu, panjang dah bulu jari dia. Dia nampak cantik kan? Boleh. Hebat betul. Angus urat lagi. Kita tak ada bawang apa tu? Bombay. Bawang bombay. Kalau ada bawang bombay, letak bawang bombay ataupun bawang besar, bawang merah besar tu, aduh wanginya. Bawang bombay lah, bawang makung kata kami. Sedapnya. Sini mak rasa sikit. Sudu mak rasa. Sini mak rasakan. Tambah gula, harus tambah gula. Tak ada gula-gula. Tak nak gula. Jangan letak sos. Tambah gula je. Tambah kicap. Kicap manis. Emang apa? Tambah kecap manis. Tak ada gula, mak tak nak gula. Kita tambah kicap manis. Agri. Banyaknya. Kalau kita nak pedas, pakai kicap manis pedas. Ni tambah sos lagi ni. So, saus, tambahkan saus. Apa ni? Kita tambahkan sos. Dari apa? Ana boleh kicap pedas. Apa dia nak akal? Ini kalau nak pedas kecap. Sos. Pedas sos je lah. Nak manis tambah gula je guys. Betul. Ni itu dia. Masak je. Sebab tu dia rajin tolong mak dia masak. Sebab dia rajin makan. Masak dia terus dia makan. Mana dia punya sos ni? Ambil lah pakai sudu. Okay. Bye-bye.